Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Kita pakai baju raya sebab kita ada baju raya kan. Ada gambar dah. Okay, selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya Fitri. Macam mana tu beraya? Okey ke semua? Masa start Aku tak tahu kenapa aku start macam ni. Sebab biasalah dia memang akan setiap tahun macam bulan puasa. Setiap tahun isu bulan raya ni sama je. Dia akan ada isu-isu berbangkit. Baju koyak. Koyak baju bukan koyak? sikit-sikit. Oh, maksudnya baju yang dia dah beli tu koyak? Ya, baru Dah pakai belum? Dah pakai seminit. Tak ada seminit melampau lah. Sejam dua lah. Alah, koyak. Berapa dia beli? Takut nak sebut. Takut nak dengar. Sebab baju raya kita yang macam whatever. Saya bercakap secara terus terang lah. Baju raya saya harga dia RM40. Oh, man, how could I lose to you? Mine was 80. Galah. Kita macam wanita-wanita bekerja waktu raya maksudnya. Jadi kena ada baju yang tahan asap. Faham. Jadi I agak kesian lah sebab baju ni lawa tau. Baju lawa jenis yang ada lining. Memang lawa ke? Memang seketika. For me lawa lah. For me lawa lah. Okay. Jadi I macam, ya Allah, tapi dia cari beli lace bagai ke? Tak, dia tak ada lace pun. Dia yang dekat luar. Dia kan lace tu yang koyak bukan? Okey lah, lace tu kita kalau pakai ni pun kadang-kadang tertarik kan. Boleh ya. So I know lah kalau yang, tapi ni bukan lace masalah dia. So I macam sedih lah tengok. Sebab people pay for it and people work hard for it kan. So tu satu lagi, baju tak sampai. Baju tak siap. Kita kan dah cover ni dalam macam isu masa bulan Ramadan hari tu. Baju aku kan yang tak sampai. Korang tak belajar ke daripada isu tu? Jangan buat hal lambat ke dia order. It's always the same brand. I ni bukanlah jenis yang macam, yelah kita tak patutlah ungkit orang punya kesalahan kan. Tapi kalau kena ungkit dah. Engkau macam konsisten je. Tak berhati. Kena ungkit. Kalau kau macam asyik buat kesalahan yang sama, kena ungkit lah. Kau orang berniaga. Sebab time and again setiap tahun nama-nama ni je. Oh, nama yang sama. Dia siap dah ada list dah. Tetapi masih lagi orang beli. I mean macam nanti mulalah dia punya owner play victim lah apa semua kan. Benda ni kalau kau sepatutnya, adakah dia overwhelmed dengan orders? Is that the reason? I tak tahu, I tak faham. Okey lah, first year okey lah overwhelmed lah kot, I think. Masa kita mula-mula jadi freelancer pun okey lah, first year kita keluarkan sikit. After that kita dah okey kan. Kita dah tahu pattern dia. Kita dah belajar lah daripada kesilapan lalu. Bos you sebagai satu organisasi, bukan organisasi, syarikat lah, you mesti ada orang yang buat risk management. Dan kena ada pekerja lah yang in charge semata-mata untuk menghantar baju-baju ni. Jangan buat main weh baju raya. Tahu tak apa, orang mengamuk kalau tak dapat. Semua tak dapat lah. Ada yang tak dapat. Ada yang tak dapat. Tak apalah, raya sebulan. Mungkin macam open house lain. Yelah, dia boleh pakai lah kot baju tu. kalau boleh menerima dengan hati terbuka. Hati terluka kemudian terbuka. Terluka dulu baju raya tak sampai. Terluka dulu kan. Orang tu dah ada inspo tau. Tiba-tiba kan ada orang tak tahulah, dia boleh kata bergurau, lama-lama dia jadi macam insult. Okay. Warna awam. Warna awam ni maksudnya Semua orang pakai lah. Oh, aku fikirkan dia macam warna kaki tangan awam. Bukan? Kan. Kenapa isu dia adalah penggunaan perkataan awam ni lah. Sebab jangan cakap it's not that serious. Sebab I've started, dia macam muka awam. Macam tu lah. It's an insult lah. tak boleh terima ke orang cakap muka awam ni sebenarnya. Sebab it was intended, muka awam dulu masa orang mula-mula pakai memang it was intended as an insult. Yes, yeah. So don't say things yang macam tak ada, it's not that serious. No. Yeah, we know what you are doing. So dia ni yang bercakap ni warna dia memang lain daripada orang lain lah. Dia orang lain awam, dia swasta. Tak tahulah. Okay.
Okay, Swasta okey lah. Yelah. Kan Yelah. orang lain awam, kau swasta. Kau hebat lah. Itulah Okay, good for Azwan. you. Kita clap lah for him. For her. Tahniah anda berbaju swasta. Tak apa. I think this has to stop lah. Tahniah. This has to stop. Like it's No lah, I just stop bursting people's bubble during raya lah. Itulah. Macam salah satu memang hobi I setiap tahun raya ialah memang scroll IG punya timeline dan melihat baju raya semua orang dan like semua orang punya gambar. I mean, Because it looks so nice. Yes. Bila lagi IG kita akan dipenuhi dengan gambar-gambar orang happy beraya. Betul. Baju sedondon dan colour macam-macam, cantik-cantik. Semua orang nampak happy. Bila lagi kita nak nampak benda ni selain daripada waktu perayaan kita meraihkan. Setelah macam sebulan berpuasa kita meraihkan kita punya kemenangan. Waktu kemenangan kau ada ke kalau macam maksudnya contoh kalau lepas perang kau raikan kemenangan, lepas tu tiba-tiba ada orang macam kau punya perisai ni macam beli Shopee. awam lah. Macam tu terus kena. Pedang kau macam tak apa nak tajam lah. Sebab baru semangat perang masih ada kan. Ni je. Kan macam tak apa-apa ni tak ngam lah kau punya ni kan. Orang tengah celebrate ni. Orang tengah celebrate kemenangan ni, tiba-tiba kau macam awam lah baju kau kan. Musim-musim raya ni tolonglah kurangkan sikit. Musim-musim lain pun kena kurangkan juga dengki tu. Tapi musim-musim raya ni especially sebab kita tengah meraihkan kemenangan ni. Ataupun mungkin sebab apa dia macam gini. Sebab cuaca. Bukan mungkin juga kan raya ni adalah meraihkan kemenangan-kemenangan kan. Dan kenapa dia macam bitter sangat? Mungkin sebab dia tak meraihkan kemenangan. Mungkin dia tak menang lah. Mungkin dia tak menang. Mungkin dia rasa dia tak menang. Kenapa dia rasa dia tak menang? Mungkin sebab dia tak puasa. Nampak? Banyak kesimpulan yang kita boleh buat. Mungkin sebab dia tak make full use of bulan puasa dia. Masa bulan puasa dia tak in touch dengan dia punya spiritual side. Jadi bila raya dia tak rasa macam dia menang. Maybe mungkin tak rasa menang. Mungkin dia rasa dia kalah. Mungkin dia loser. Okay. So kalau tak nak kita buat kesimpulan macam tu, kurang lah sikit kan. Sebab nama pun Hari Kemenangan. Hari Kemenangan bukan untuk loser. Ada yang terbakar. Kalau siapa makan cili dia lah terasa pedas dia. Hari Kemenangan bukan untuk loser. Siri ini untuk membincangkan perkara-perkara di social media kan. Betul. Jadi kita nampak kita appreciate orang-orang yang pergi beli ais di pagi raya. Kita tahulah siapa tapi kan kaum yang beli ais di pagi raya ni, kita appreciate apa. Walaupun sebenarnya kalau yang beli ais ni aku juga. Sebenarnya aku bukan daripada kaum tu, tapi aku beli juga ais. Kan, tapi aku juga yang beli ais. Kalau diklaim sangat dia paling, ini kita bukan cakap semua kalau dia terlalu claim yang tak ada aku, ais tak ada. Okey. Apa yang menyebabkan apa yang menyebabkan anda kena pergi beli ais? Sebab semua orang sibuk kan. Semua orang terlampau sibuk. Kerana anda nampak macam relax sangat. Kalau kau dah relax sangat, kau pergilah beli ais. Nampak macam relax sangat tu. Actually during raya, keluarga-keluarga yang merajakan anak lelaki ni masih banyak lagi. Banyak anak-anak perempuan, anak-anak gadis terutamanya. Tapi kadang-kadang tak perlu gadis pun, anak-anak perempuan lah terutamanya yang berkeluh kesah waktu raya ataupun tersakiti. Nangis bukan sekadar kisah nangis. Tersakiti waktu raya. Kenapa perkara ni berlaku? Sebab berlakunya ketidakadilan di dalam keluarga itulah. Dan kita tak boleh nak nafikan benda ni. Benda ni memang berlaku. Kalau if it doesn't happen in your family, good for you. Alhamdulillah. Bagus. Maksudnya adalah improvement dari segi tu from one generation to another. Tetapi masih ada lagi yang mana anak lelakinya goyang kaki. Jangan disuruh buat apa-apa kerja. Suruh beli ais saja. Paling kuat pun pasang lansio. Itu pun sebab dia tinggi kan. Itu je lah. Setakat itu je lah dia punya job scope dia. Yang lain-lain semua anak-anak perempuan yang kena buat, yang nak kena ni. Basuh pinggan pun jangan bagi.
Jangan dia bagi, dia pasal pinggan. Macam gitu kan. Weaponized incompetence. Weaponized incompetence ni maksudnya dia buat-buat tak pandai. Padahal dia boleh je buat, boleh je jadi pandai. Tapi dia buat-buat tak pandai supaya dia tak payah buat kerja tu, orang lain yang buat kerja tu. Sama lah macam kes yang macam bila dia beraya dekat rumah, mertua untuk kali pertama, nangis terkenang masakan mak. Maksudnya masakan mertua tak sama macam masakan mak. Jadi cepat-cepatlah dia suruh bini dia menuntut daripada mak dia macam mana nak masak, macam mana mak dia masak, sebab rindu masakan mak. Kenapa dia tak ada masalah pembelajaran ke yang dia tak boleh belajar sendiri? Sabar. Itulah masalahnya. Again, weaponized incompetence lah. Kadang-kadang terkeluar masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran punya juga yang macam apa masalah kau yang duduk dengan mak kau bertahun-tahun, engkau, bukan bini kau. Bini kau baru kenal mak kau. Betul. Yang duduk bertahun-tahun dengan mak kau. Jadi kenapa kau tak belajar resipi ni daripada mak kau? Kenapa kau nak kena hantar bini kau belajar resipi ni daripada mak kau? Kau tak boleh belajar? Tak reti, masak tak sedap. Tapi nanti kata, alah, itu kan sebahagian daripada bermesra-mesra di dalam rumah tangga. Kita naklah macam bermanja-manja dengan isteri kita sebagaimana kita bermanja-manja dengan mak kita. Alah, ni kan sebahagian daripada kasih sayang rumah tangga. Tak boleh ke nak berkasih sayang dengan isteri? Inilah cara isteri nak menunjukkan kasih sayang apa semua. Macam kalau memang itu niat dia boleh. Tak ada masalah. Kalau memang ni, sekali lagi dia berbalik semula kepada niat kau apa. Adakah niat kau memang untuk berkasih sayang dan bermanja-manja dengan isteri? Kalau ya, tak apa, benda tu memang akan di-receive oleh isteri. Begitu juga. Tak ada masalah. Ini tiba-tiba keluar pasal macam, alah, kalau macam masak pun lagi kena buat. Nanti kalau kereta kau rosak, kau baikilah sendiri. Semua lelaki memang pandai baiki kereta ke? Tak kan? Dia kenapa keluar statement-statement macam ni? Memang cari pasangan untuk bergaduh, kahwin untuk gaduh ke macam mana? Kan? Macam kalau kalau perempuan tak nak masak, tak nak kemas rumah, perempuan pun kena macam buang sampah sendiri. Perempuan pun kena macam betulkan paip sendiri. Ni gender wars ni takkan habis. Kalau kita orang kata kita orang boleh buat tu sendiri, macam mana? Apa balasan susulannya kalau kita kata memang kita boleh buat sendiri? Pasal gender wars ni agak melampau jugalah 2-3 hari ni sebenarnya nampak. Dia macam dia dah ada, biasalah benda yang sama je. Macam korang kita dah ada war betul, korang tak payah nak gender kan? war sangat. Macam you cakap lah, kahwin ni memang untuk gaduh ke? Gaduh manja lain ni macam serius tu gaduh kau ni. Macam kau tak suka je pasangan kau ni, cara kau gaduh ni kan. Macam dia vendetta je. Ya betul. Dia macam nak kahwin tu sekian punya panjang tau. Kita tak bercakap lagi tentang duit apa semua tau. Borang tu, borang ni, kena pergi jumpa tu, kena pergi jumpa ni, semua ni. Datung kau bergaduh. Do you actually enjoy bergaduh this? Dan berkira. Tak boleh lah kalau macam pasangan suami isteri berkira. Dengan macam, kawan-kawan pun kita rasa macam dengan kawan-kawan kau sebenarnya tak ikhlas ke kawan aku. Takkanlah macam dengan suami isteri kau nak berkira. Bila kita kata berkira ni maksudnya kenalah ada ihsan di kalangan suami isteri. Bercakap sebagai seorang yang dah berkahwin ya. Jangan korang cakap macam kau ada lelaki kau boleh cakap mak ada lakinya. Jadi boleh cakap kena ada ihsan lah di kalangan suami isteri. Macam isteri pun kena ada ihsan terhadap suami. Kalau dah memang tahu suami tu dah penat bekerja apa semua, jadi bantulah meringankan beban dia. Yang lelaki pun kalau dah tahu isteri dah penat menguruskan segala-galanya di rumah, adalah ihsan terhadap isteri. Ada ihsan lah di kalangan suami isteri. Alah, susah sangat kena kasih sayang ni. Kau senyum kenapa? Alah, I'm still thinking lah, macam beria gaduh tau. Masa bercinta gaduh. Masa bercinta elok je ke masa bercinta pun tak juga. Dia tak boleh lah. Default mode dia harus kasih sayang. Ya. Tu default mode dia selalunya. Betul lah. Kan? Salah ke aku cakap? Agak weird lah juga kan kalau macam asyik bergaduh je. Because you know sometimes if you have heard this kan, macam duduk dengan lelaki dia kan, kita lama tak gaduh. Nampak tak? Dia punya default mode adalah ketenangan. Default dia ketenangan. Jadi saja nak usik-usik. Tapi itu lain. Itu gaduh mesra lain. Ya. Itu gaduh manja. Ya. Damai. Betul. Ada communication semua.
Betul. Lepas tu kata kadang-kadang yang menimbulkan isu dekat social media ni sama ada dia sengaja nak provok-provok ataupun ada kegembiraan, ada keresahan sendirilah dalam hidup dia. Yang membuatkan dia terpaksa menimbulkan isu-isu ni. Mana boleh aku tak happy seorang-seorang? Mungkin. Betul juga. Betul. Mana boleh aku tak happy seorang-seorang? Aku kena buat orang lain tak happy juga. Jadi mungkin diorang ni nampak happy sangat ni. Kalau aku cucuk-cucuk sikit, mungkin foundation diorang tak strong. Jadi kalau aku cucuk sikit mungkin roboh. Dia macam dia nak menengok sangat benda tu roboh. Dia dengki. Inilah kita panggil dengki. Kenat. Dengki dia kuat sangat. Jangan dengki kuat sangat. Jangan dengki kuat sangat. Kita sentiasa relax. Janji ada ayam gepuk, kita relax. We should be getting ayam gepuk. Okey lah. Lepas ni ayam kita pergi makan ayam gepuk. Ayam gepuk menanti. Yes. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bye.